Alhamdulillah, puas hati dengan apa jua keputusan. Kita orang reda sahaja. Tak ada tekilan apa semua. Because why masing-masing ada kelebihan. Macam Anggrek memang I sokong 1000% dia juara pun. Because why? I faham Adira ni macam mana dia train anak dia. Bila I tanya je, petang buat apa? Petang menari. Malam menari lagi. Ya Allah, maknanya masa Anggrek tu setiap masa dia isi dengan aktiviti je. Tarian lah, walker lah. Jadi for me, dia worth it. Dan lagi satu Anggrek bila dia kat pentas, macam orang cakap lah, dah macam umur 29, macam 30-40 tahun dah. Dia punya aura tu, dia punya kuat. Sebenarnya kan aku cakap Azifah kan jadi orang yang tak bercampur dengan orang, so belum pilih sebagainya. So Azifah dah keluar daripada zone selesa tu, sudah balik ke pentas, and then apa you punya impian saja dia diteruskan dalam artis ke, nak buat banyak single ke, album dan sebagainya ke, apa you punya plan? So plan saya akan dengar cakap mak saya. Okey, seminggu, mungkin minggu depan kita terus lancarkan dia punya single dia Sejiwa, lagu Sejiwa versi Aziva. Lepas tu bulan 10 filem dia keluar, OST filem tu pun juga dia yang nyanyi. Lepas tu insya-Allah 3 bulan lepas tu kita akan keluar single dia berduet dengan Zaki Yamani pula. Memang kita susun dah untuk dia, insya-Allah. Sejiwa tu kan lagu ayah kan? Ya, sebab dia bawa dekat week 1 tu meletup-letup. So I dengar, why I suruh dia menyanyi, I pilih Sejiwa. Because I tahu Sejiwa tu memang kena dengan dia punya tone. Macam dulu, papa dia pernah ajak dia berduet lagu Sampai Hati. So bila I dengar, orang cakap tak sedap dengan halua telinga. Tak kena dia punya tone tu. Dia punya melodi, irama lagu tu tak sesuai dengan tone dia. That's why I tak bagi. Kalau nak kira dulu dia dah berduet dengan Ameng. Tapi I cakap, no. So nombor 4, tahun lepas Pak Ahmad pun nombor 4. So komen Azifah sendiri. Ayah dia pun nombor 4. Ayah saya pun nombor 4 dulu. So saya happy je. Sebab ini adalah keturunan. So saya continuekan legasi. Nombor 4. Legasi keluarga Papa Ameng Spring. Dia sebab dia lah start nombor 4 tu dulu. Lepas tu adik saya pula. Lepas tu saya pula. So saya okey je. Sebab kita orang semua geng. So tadi Datuk Syafina komen kan, Azifah patut dah start dah kelas vokal. So apa pandangan? Lepas ni insya-Allah lah kita kalau ada masa terluang memang I akan suruh dia pergi kelas vokal dan juga kelas menari. Because untuk menjadi seorang artis ni dia kena tahu semua. Katalah satu hari dia pergi show, tiba-tiba ada orang cakap, "Okey, cuba nyanyi lagu ni Ulit Maya, you kena menari." So bila at least ada step lah. Kena tahulah step menari tu. Macam Datuk minggu pertama sampai minggu akhir kan, pelaburan yang dibuat untuk Azifah. Banyak. Boleh beli kereta lah. BMW. Itu untuk Azifah, untuk Datuk sendiri fashion tiap minggu bertukar-tukar tak? Itu I cakap boleh beli BMW dengan hadiah yang diberikan untuk dia lagi. Nak ambil hati biasalah. Lepas satu. Tapi tak apalah. At least orang cakap melabur untuk anak ni. At least kita nak dia dapat cantik. Dia meletup. I puas hati. I tak kisah walaupun habis beratus ribu. I puas hati. Anak bahagia, mak pun bahagia. Orang cakap duit kau tak habis kat anak. Untuk siapa lagi, betul tak? Tapi dia lah banyak menghabiskan duit saya. Tak apalah, mama kan single. Siapa lagi nak spend? Itu pun tadi dia cakap, "Mama, kalau juara dapat apa?" Bukan I yang gurang dia. Adik kalau juara mama beli lagi Rolex. Sebab itu hari dah bagi Rolex dah. Pujuk hati dah letak tu main lagi. I tak nak apa-apa pun dari mak I. Tapi apa-apa sumbangannya ikhlas adik terima saja. Mungkin Datuk filem kan, so Datuk banyak filem. Mungkin Azifah boleh dalam filem kan? Filem memang satu hari bulan 10 ni insya-Allah filem dia Bisikan Nafsu akan keluar. So OST filem tu pun dia yang nyanyi juga. Jadi dia sebenarnya dah ada album. Tapi kita nak release bulan 10. Satu lagu sajalah OST untuk filem Bisikan Nafsu. Dan juga ni lah mungkin dalam masa seminggu lagi ke kita nak rakam single dia Sejiwa pula. Versi Aziva. Itulah perancangannya every 3 month kita akan release. So mama mungkin lah busy kan dengan buat filem dan sebagainya, penerbitan dan sebagainya. Macam mana nak jaga Azifah pula? Dia dah 25 tahun, dah besar, dah pandai lah dia jaga diri. Cuma tugas saya seorang ibu ni, saya akan pantau, tengok daripada jauh. Tapi bodyguard ngikut dia lah dengan PM. I tak lepas.
lepas nak dara ni. Mana boleh lepas. Meletup macam ni rebutan satu Melaya pula. Oh, risau kita ni. Kan? Abang negara tu saya fikir macam tak ada orang cuba meminat. Ada ke cuba cerita sikit. Oh, anak saya ni peminat dia terlalu ramai. Tapi saya bab jodoh ni saya serah kepada dia. Kita ibu ni kita tak boleh melarang, tak boleh tak boleh apa. Apa yang dia suka tu itulah yang kita terpaksa terima. Semoga dia memilih orang yang betul-betul orang cakap boleh menjadi imam kepadanya. So kalau Azifah memilih anak artis tak ada isu lah. Anak artis nak tengok juga. Hello, doktor, lawyer, tak apa berapa income kau? Because anak I nujuk aku. Dia rambut LV Gucci Prada. Mampukah dia untuk menyara anak AI? Dah. Kan duit aku juga yang keluar. Tetapi Serahlah kepada saya. tapi nak cakap artis ni sebenarnya kaya. Ramai artis milioner apa. Tengok sekali pergi menyanyi dapat berbelah ribu, berpuluh ribu. Betul tak? Kalau satu hari dapat 5 show, dah berapa? Cuba kali sebulan berapa income artis tu. Saya akan selidik. Juga artis ni tengok famous tak, banyak tak show dia. Kalau banyak, okay, lulu. Last but not least lah ucapan untuk peminat yang sentiasa follow yours tu. Dah ada peminat ke macam mana ke? Cuba. Okey, kepada semua yang dari dulu support dan percayakan Azifah nak ucapkan ribuan terima kasih kerana Azifah tidak akan berada di sini tanpa support daripada korang. Thank you yang selalu terhibur dengan Azifah. Azifah appreciate sangat semua jasa korang untuk Azifah dan Mama. Thank you guys. Love you guys so much. Muah.